Pilih sendiri. Ada letak tahu Sup kan? Kicap tu apa? Ini dia punya sambal cina asam. Yang ini kita buat kari pekat, campuran dia lah. Secret ingredient lah, daun bawang. Tu siap. Sudah siap. Sini. Ya. Okay, yang ni style mi kicap dia. Dia panggil mi kicap tapi dia ada sup, dia ada kari lah. Yang ni saya ambil yang kari punya. Mi kari Mak Jasak ni dah 45 tahun tau. Daripada tahun 1980. Dia famous dengan dia punya mi kicap lah. Nama dia mi kicap tapi dia ada kari, dia ada sup. Yang saya ambil ni dia kuih tiaw. Dia ada kuih tiaw, Maggi dengan mi. Ini mi kicap dia. Lepas tu yang ni kari dia. Ada tu kari, ada sup, korang boleh pilih. Ini makanan orang Ipoh daripada tahun 1980. Jom kita try. Tak punya. Okay, orang Ipoh. Ini Daud Mak Jasak.